Banyak kalau saya nak kupaskan daripada sudut pembolosan yang berlaku di sepadan yang membawa kepada kesejahteraan dan keamanan dalam negara. Saya rasa semua dapat rasakan akan kesan kebanjiran warga asing yang hari ini kalau kita pergi sesuatu tempat, kita rasa kita pula orang asing. Kan, contohnya kalau dulu saya sekolah di Methodist Boys School, sekolah agama lah. Agama Kristian. Sekolah agama juga. Okey, di atas Pudu Raya tu kan. So ambil bas dekat Kota Raya. Naik bas Tomfong nak balik, ada orang gelak dengan Tomfong, itu sama bayar lah tu. Naik bas Tomfong nak balik ke Ceras. Bas nombor 141. Kita tak nampak, kita rasa selesa. Kita tak rasa gusar. Hari ini kalau pergi kawasan tu, kita nak kena cakap pun silap bulan kepala kita pun kena goyang. Kan? Satu. Dan berapa ramai daripada kita hari ini yang berani untuk membiarkan anak-anak kita pergi sekolah naik bas awam dan balik dengan bas awam. Berapa ramai? Kalau tak dihantar dan diambil oleh kita sendiri. Itu antara motivasi saya selaku mantan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah untuk memastikan zaman saya itu boleh saya kembalikan kepada anak-anak kita. Namun cabaran itu tak cakap terbantut, tak baik. Tidak dapat saya kecapi kerana ia memerlukan satu pendekatan yang begitu menyeluruh daripada semua agensi. Semua.